Hari ni aku dekat nasi belauk warung Yati Kampung Pandan. Kita nak beli juadah menu berbuka. Start daripada RM2 pun ada menu dia. Kau tengok tu, punya ramai orang. Nasi kabu pun ada, Mek? Ada nasi kabu. Nasi Mek, kabu ada. Mek Pak Pak kepuk banyak macam ni. Macam ni Pak Ni kuih harga RM2. RM2 je. Cuma RM2. Ni tengok ni kuih Kelantan, karton. Kuih Kelantan. Ni RM2. Ni pisang sirop, pisang nangkok pun RM2. RM2. Lepas tu labu pun RM2. Labu. Agar-agar RM2. Agar-agar. Putih nangkok RM2. Putih nangka. Ni onde-onde RM2. onde-onde. Hidung kepik pun RM2. Ni semua memang Semua RM2. Ni nak tahu nak jak kau awak dia. Ni kuih bunga RM2. Kuih Kelantan betul-betul. Hak RM2. Hak RM2. RM2 semua. Ni Pak Siria. 4 Siria. Hak ni Pak Siria ni. Kalau hak ni Siria satu. Hak ni ikut orang ambil lah. Siapa-siapa nak makan mari dah. Lepas tu ada lagi kuih tu, lompat tikam RM3. Lompat tikam pun ada. Jeruk kerubi. Jeruk mangga RM3. Betik RM3. Kira-kira ada untung jugalah. Tapi tak banyak lah. Siput macam ni RM5 senduk ah. RM5 senduk? RM5 senduk macam ni. Murah. Ada kabu sarang harga RM3. Kabu sarang RM3 dah. Ada lauk apa lagi, Mek? Ni daging kerutuk RM5 ni. RM5. Besar-besar daging dia. Dia ada limpa. Limpa pun ada. Tu satu lagi ni gula kawah Mek Balai Neka. Gulai kawah. RM5 senduk. RM5 dah. Ada ayam masak merah. Ayam masak merah. Ni yang paling laku ni ayam masak merah. Ayam masak merah Berapa ringgit ni? RM5. RM5 je, Mek. Lepas tu, ia ada ikan keli. Ni pun RM5. Lepas tu ada ayam kicap. Ayam kicap. Ayam kicap RM5 agaknya. RM5 juga. Kabu perut ni. Kabu perut. Perut satu senduk ni RM3. RM3 je kabu perut. Ni sayur putih Kelantan. Sayur putih. RM2 pun boleh beli ni RM2. RM2 pun boleh beli. Tu ia ada kaki Kaki. RM5 ni. RM5. Campur leher boleh, semua boleh. Murah. Seletik macam ni ni. Satu RM3. Jadi Nana besar tau. Ni baru RM3. RM3 satu ni. RM3. Lepas tu terung RM3. Terung RM3. RM2, RM3, RM5. Murah-murah. Ada apa lagi, Mek? Ni ada sup dah. Sup. Kalau sup campur macam ni baru RM10 ni. Sekali dengan nasi. Sekali nasi. Perut genti RM10. Perut. Lepas tu perut macam ni. Perut tebal macam ni RM7 dengan nasi. Perut ni RM7. RM7 dengan nasi. Lepas tu daging macam ni RM7 dengan nasi. Satu ketul ni? Tak, potong. Lepas tu tulang ni RM7 dengan nasi. RM7. Sup kat sini RM7. RM7 yang sekali ujung dengan nasi. Ujung ni RM10. Ni RM10. Ni tengok kuah dia pekat tau. Ni kuah sup dia memang kita buat cara betul-betul ikut kita. Kuah pekat ni dah. Set Kelantan punya resepi nak ke kuah ni? lebih Mek tak kira. Ni dah nasi kabu Mek dah. Ni ulai ya nak habis dah ulai ya dah. Ulai ya nak habis dah. Belum. Ni sama jatai dah. Budu. Mek berkepuk dah. Ni start di hari lusa kabu baru macam ni. Mek nak buat harga RM7. Mek nak buat gini harga RM7 buat siapa-siapa nak mai makan nasi kabu kat warung Yati. Senduk. Ni satu senduk macam ni harga RM7 agak ni. Daging belengah berapa satu? Daging belengah ni ada juga. Tapi harga RM9. RM9. Mulai besok Mek turun harga RM7. Mek niat nak sedekah untuk ibu bapa Mek dengan arwah suami Mek ya. Masya-Allah. Ni dah ingat dah. Hak ni RM7 ni RM7 dah. Jangan hak lain. Jangan pula orang silap faham. Ni air Bali Mek jual RM2 dah. RM2. Kalau siapa-siapa nak buka puasa sini, Mek dekah ya air. Kalau orang buku baru RM2 ni dah. Ni jus nanah ya, RM2 ni weh. Lepas tu air kosong free. Air kosong Mek buat air tak banyak. Cuma ada orang nak buka sini. Tak kena cari air lain. Air Mek dekah. Kalau nak buku, RM2 dah. Apa ni, Mek? Ni ayam pekicik. Ayam pecik? Berapa ni satu, sir? Macam ni? Besar RM9. Besar macam ni. Ni kenapa tinggal sikit? Habis dah weh. Baru pukul 4 dah habis dah. Habis dah. Orang duduk tengah bakar tak ada orang mari beli. Orang dah mari awal sangat. Ni sambal, ni hak putih. Ni hak merah. Pedas manis ke apa beza dia? Ni ada pedas-pedas ni
Dah pedas. Oh, ni pedas-pedas ayam potong pak ni dah. Ayam potong pak siapa nak makan. Ayam potong pak RM 9 ya. 9 ya, murah-murah je. Ada menu apa lagi ni? Ni daging bakar. Daging bakar. Ni daging bakar 5 ya. 5 ya satu. 5 ya. Ni hot putih. Ni 5 ya seketul. 5 ya seketul. Ni gulai apa? Gulai ikan kering. Ikan kering. Gulai ikan kering ya, campur lanah. Lepas tu ada itik. Ni hok laku ni, hok itik ni. Itik perutuk. Perutuk itik berapa ni satu, Mek? Dia sekali ni 8 ya ni. 8 ya. 8 ya perutuk itik. Besar tapak tangan saya ni. Siapa-siapa nak mai beli barang buka puasa sini deh. Memang nak kata murah, mek tak kata. Takut orang kata tipu ke nawak ke, mari tengok diri deh. Sebabnya lauk bauk mek ni memang gini dah. Mek tak kira yang murah, mek tengok diri deh. 5 ya, 2 ya, 3 ya. Paling mahal sekali itik ya. Itik? Itik yang 8 ya. 8 ya. Kalau lain 5 ya, 9 ya, 3 ya, 2 ya, pun boleh beli. Cuma lagi hak mek cuti dah. Ada hak cuti buka mek buka pak. Buka pak siapa berbuka. Siapa berbuka. Tapi pukul 3 pun orang mari serbu dah. Nasi belau warung Yati ni kat tepi jalan je. Kalau korang nak datang sini, boleh datang sini. Kau tengok tu, punya ramai orang. Sebab menu dia memang murah. Dah lah murah. Lepas tu sedap. Itulah sebab ramai orang kan. Macam lauk dia kat sini, geng. Kau tengok tu kuih semua meriah kedai dia. Beratur orang nak beli kuih.